Ah, is that, you can see the light there? Can you see the light there on the yes, is it, what we call it? In bahasa obor-obor, nampak tak lampu biru cai? Yang tu, tu macam ada lampu tu, light tu, subhanallah. Nampak tak? Tu, dia macam ada light, tu tak? Jellyfish. Yes, Masya Allah, it's quite big, isn't it? Oh, I should record that. Tapi tak apalah, you all lah tengok. Subhanallah rezeki. Tu nampak tak? Masya Allah. Tu lampu, macam lampu tu. Jellyfish is a real one. This is like blue colour tau. Colour laut ni memang sangat gelap biru dia. Tiba-tiba nampak ada jellyfish tu. Di siang-siang hari ni nampak tu. Kat situ ada lagi dia. Tu dekat dia. Oh ya Allah. Subhanallah. Sudah tak ada. Biasa kita nampak juga kan. Ni real. Ya Allah, subhanallah, cantik lah, cantik. Cantik sangat. Seko pula dia je, seko dia je. Seko dia je. Yang lain tak nampak tu. Masih ada kat situ dia. Waalaikumsalam. Macam mana nak tahu update? Ada apps tengok map ke? Sebab buka yang semua naik yang lama. Tak ada. Kita ada link lain khusus untuk FFC dan TMTG. We are not Sumut, okay? We are FFC, but we are the second or third wave of the flotilla. So we are not Sumut. We are Freedom Flotilla Coalition with Thousand Madeleine to Gaza. Alhamdulillah. So ada link dia. Nanti kalau ada sesiapa ada link untuk tengok kita punya tracker khusus untuk 8 kapal TMTG, 1 kapal Conscience. So 9 lah, insya-Allah. Moga Allah pemudahkan total kapal. Tu tadi kan saya cakap tadi total kapal. SOS live ada nanti dia ada tim jurnalis yang akan buat SOS live. So prepare je lah kalau tiba-tiba live. Tak tahulah, saya ni tak pandai sangat, tapi kalau sempat saya livekan SOS ketika berlaku perkara tersebut, hopefully tak berlaku lah. Kita harapkan regime Z ni mata dia tentera dia ni dibutakan. Tentera dia ni dibutakan. Tentera dia ni dibutakan.